Assalamualaikum adik-adik. Berjumpa lagi kali ini bersama Kak Mimi. Adik-adik duduk di mana ni? Duduk di rumah kan? Sekarang ni apa? Sekarang ni ada PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi kita semua kena duduk di rumah. Jadi masa duduk di rumah, kita sama-sama buat kerja. Kak Mimi pun ada buat beberapa buku menggunakan teknik kirigami. Adik-adik ingat tak Kak Mimi pernah ajar mengenai kirigami? Apa tu kirigami? Kirigami ialah potongan dan lipatan kertas. Jadi Kak Mimi ada hasilkan sebuah buku. Sebuah buku yang Kak Mimi beri tajuk Bercuti di Rumah. Adik-adik semua bercuti di rumah kan? Kak Mimi buat satu buku bertajuk Bercuti di Rumah. Adik-adik nak dengar cerita dalam ni? Okey, sedia adik-adik? Okey, kita buka satu-satu ya. Apabila di rumah, kita ada apa? Kita ada bilik tidur. Jadi di bilik tidur kita boleh buat apa selain daripada tidur? Okay? Kita boleh baca buku. Kemudian kita boleh buat apa lagi? Nampak tak atas meja ada apa? Ada komputer kan? Okay? Dekat meja ada komputer. Okay? Jadi kita boleh baca buku. Kita boleh buat kerja sekolah di komputer. Sekarang pun kita ada apa? Kita ada kelas dalam talian, online class ya. Kemudian lepas kita dah duduk dalam bilik, kita kenalah mandi. Masa di mandi ni, kita bolehlah gosok gigi. Ni ada berus gigi, nampak? Ni ada berus gigi ya. Kita boleh basuh muka. Nanti kita boleh mandi di sini. Okey? Boleh mandi kat sini. Okey? Jadi sementara adik duduk di rumah, adik kena jaga kebersihan ya. Kalau adik keluar rumah pun adik kena basuh tangan kan? Basuh tangan dengan sabun ya. Adik ikut langkah-langkah yang telah ditunjukkan oleh Kementerian Kesihatan. Lepas dah mandi, kita buat apa? Kita makan. Seronok duduk rumah, ibu ayah pun ada di rumah juga. Jadi kita boleh sama-sama masak bersama-sama. Ya, kita cuba pelbagai resepi baru. Seronok kan? Boleh masak sama-sama. Jadi lepas dah kenyang, kita buat apa? Lupa nak tunjuk. Dalam ni ada apa? Wah, ada pai sedang dimasak. Nanti dah kenyang, kita buat apa? Dah kenyang, kita duduk dalam bilik bacaan. Dalam bilik bacaan ada apa? Ada pelbagai jenis buku. Adik-adik baca buku tak semasa tempoh PKP ni? Adik-adik baca buku tau. Miau pun ada baca buku. Tengok siapa lagi pernah duduk baca buku kat sini? Ada air kopi ya. Mesti siapa duduk situ? Ayah ke ibu? Jadi untuk adik-adik yang duduk di rumah ya, Kak Mimi doakan adik-adik semua terus belajar, terus baca buku ya. Kita duduk dengan keluarga, ibu ayah dengan adik-beradik dengan gembira ya. Kita buat pelbagai aktiviti di rumah ya. Jadi Kak Mimi harapkan adik-adik terus stay at home ya selama tempoh PKP. Terima kasih adik-adik. Selamat bercuti di rumah.